Biar sebab tapi lengan teman. Murah nak ke? Bayar. Lain bayar semua. Sebab kau ni sebab je dia. Tadi bayar. Boleh buyak Alah teknikum ya aku nak gagal kita telefon. Yes. Okey. Sejak bertahan ke? Sejak bertahan. Alhamdulillah. Jamat. Tutang mesti. Boleh. Tutang setelah. Lawan yang tolong Alida Cafe Kampung Baru. Okey. Kedai Cikgu Ani Telah bersama dengan Laris Waris. Thank you for inviting. Terima kasih menjemput untuk kali ini. Yalah. Saja mak kata telah mendapat podcast. Betul. Dia kong status mau dengan mulik daro setelah sekian lama. Setelah sekian lama. Kami lah itu mau mulik. Tak mau buat aku semalam. Kalau sudi lepak. Kalau sudi lepak ayat dari semalam perah lah. Semalam podcast dia rekam. Dah tahun dah kami kerja sini. Bertahun dah. Ketahuan. Bertahun kata. Walaupun belum nak projek ngah hoi dan meo. Belum ingat habis satu masa kena pakai lepak sini. Pakai sini. Yang ambil ketahan. Pas aku boleh ngedaro starting bulan Ayan, bulan 7 atau bulan Ayan dah. Itu dah. Pas aku. Pidan bulan 7 atau bulan Ayan dah. Biasalah. Bulan pidan kan. Tinuan kau jangan menak ke hall mau dah tu. Okey. Buat mau mulik dah kau. Mana kau? Saya bertahu. Mana kau? Tapi mau sekejap mak. Di mana mak? Mana mau mulik kau ni? Main dah kau. Buit. Mulik buit. Buit. Tunggu buit. Dia nak tuak pula noloi kain langsir. Kain langsir. Ya tahu. Buit. Biar lebih daro ngerti dah. Main lebih dah. Amun sabar dah. Mengan panjang ferry. Mengah. Mun sabar lah. Delak biasa boleh. Delak biasa. Struggling hampir a years lah. Aku biasalah. Telah toki telah cuba dengan cara aku telah bermudik telah. Bermudik struggling lah. Tapi biasalah bersusah-susah dahulu. Berselang-selang kemudian. Ni lu buat tahniah lah untuk orang hall bebas. Mana nama hall tu? Laris Waris Grand Hall. Laris Waris Grand Hall. Dah kenapa dah? Alhamdulillah kenapa dah. So starting booking pada 1 Januari 2026. Tapi dekor orang Facebook dah kebak. It because of we dah dealing awal. Sepatut tu ialah telah nak pada 1 Januari. Tapi push off the customer. So belum. Cubalah. Yalah. Cuba. Di samping peluang lah nanti tu. Itu pun kau tidak dibantu oleh japah manusia. Di sebalik kamera. Di sebalik kamera itu very supportive. Kemarin tahun 2011 sampai 2017 asako. 2017, 2016 So konon have something problem masa tu. Dah ke mana ni? Kau cerita kau suka di skill kau suka di skill. Idun nanjang malam Idun kau terima satu invoice. Satu invoice kemarin beberapa orang lah. So this invoice nak kau minta kemarin tu malam. So on pukul 11 lebih malam. Kau call this somebody dan this somebody maybe buat Mei buat Mei. Boleh. Kau duduk yang saya itulah ekspor jauh. Lo keman mata kan manusia piru dah. Ono ada company. Nama company tu kah? FT ke LT? LT. LT Furniture. LT Furniture. So alhamdulillah lah sangat dipermudahkan segala urusan semua on track. Alhamdulillah one by one on track. Every part on track. One of yang boleh dikatakan sebagai man of character wang Laris Waris Grand Hall untuk menentukan how the cosmetic wang kami be interior design one of lah yes. Jadi kita nak hall ni. Pengurusan hall sangat singkat masa diberi. So kami dealing punya hall sebenarnya ada hall
di sibuk me semudah lah keluar dengan daro. Betul. Me semudah. Because of among daro, keluar nyewa terus keluar kenaan. Tapi mga sibuk main. Berilakan dia yang mobil. Banyak lagi prosedur. Yes, background, everything else. Kau dah mulai tempat tu 5 kali kau be reject. Tapi melalui this somebody, kau kena satu tempat tu, kau kena reject 5 kali. First, udah kawan lah. Tidak macam-macam alasan dah. Last but not least, akhirnya lo landlord tu runding, alhamdulillah. So yang kali ke-6, kami kenal this place yang sangat satu strategik, yang kedua sangat luas, yang ketiga sangat selesa dan convenience. Rumah tanah kosong? Bangunan of bangunan, building. Di-renovate? Yes, betul. Major renovate lah? Yes. Multi-major. Habis tu FD skip kan? Jadi untuk penonton yang memang kenal lah. Betul. Mungkin boleh mau kenalkan diri sekarang lah. Yo. Saya mau kejalan tu. Okay. Aku mau perkenalkan diri aku sekarang. Nama aku ialah Muhammad Haris Hazwan bin Wahad dan aku berasal daripada Daro. Laris Waris ialah one of the satu figura yang aku idam-idamkan 6 years before. Why tercetusnya Laris Waris Mas akan cerita. Yes, okay. Mau nang full time Laris Waris? Bagi kau itu bukan 6 tahun. Yes. Bagi kau Laris Waris 6 tahun. Betul. Laris Waris lebih ke 6 tahun. So apa? Kau mengenali Laris Waris? Ya. Okey, umur anak kau baru 1 tahun. Ya. Sekarang anak kau dah 10 tahun. Betul lah. Kau mengenali, itu kau mengenali. Betul. Biar dia terwujud. Betul. Ya. Betul. Yalah, kau kerja dengan daro. Sangat. Alah tu terdaro ya. Nanti masa kau kembali ke Mankes dengan daro 2007, 2016. Dah mana dah? 7 tahun dah mengkira. Betul. Lebih lagi lah. Betul. Seorang yang merendah diri. Katanya 6 tahun. Tapi 6 tahun masa tu company lah kan? 6 tahun maksud tu adalah to make a direction where to go. Because 5 years before, 6 years tu adalah masih dalam keadaan yang bermain. Bermain maksud tu belum serius how to grow, memberi cabaran dan sebagainya, sehingga kau mempunyai keputusan untuk berhijrah ke satu tempat yang baru dan mendapat cabaran yang baru. Maksud adakah maksudmu 6 tahun aja? Start 6 tahun lepas baru terfikir pada next 6 year mau akan should be do something. Ataupun memang dah terfikir grand ballroom bahasa dia memang terfikir. Cuma bahasa dia kau terfikir ialah kau nak nuan satu building bernama La Rizwa. Dan masa itu sampai kau cerita itu dengan some of photographer yang di Daro what kau create. So kau create this photographer teams dan kau pernah cerita dengan itu melindung yang enak. Ialah kau nak satu building one nama La Rizwa. Because of the dream of La Rizwa, because of melambangkan tentang this figura yang banyak membantu dan memberi sokongan. Dan with this name, aku rasa keberkatan dia kena. Ya. Kena terangkan terus kah? Mana La Rizwa? Okey, kena. Untuk La Rizwa, La ialah panggilan untuk my mother's Hajah Lati. Lati. Untuk Riz adalah kolah Haris dan Wa adalah my dad Wahad. So La Rizwa, tercetusnya La Rizwa is because of combination of this figura yang banyak memberi tolong kau. Ya. Kau baru tahu yo. Sebab kau mak La Rizwa. Laris dengan ni tu. Wa Laris Waris. Yes. Sudah? Sekol Laris. Yo, itu satu Laris. Memang membesar di Express Laris Mani. Laris faham. So, bukan dia japah mah tahu tak? Lingerie, masa lingerie menemu bual ko dengan satu tempat di Sarawak. Masa itu adalah kami road tour bersama pihak Tegas. So masa itulah hidup terbongkar ku bahagian wujudnya nama La Rizwa.
this figura yang banyak membantu ko from I'm nothing. Dan alhamdulillah abang dah luan something. Nak silat tu? Nak silat tu? Tapi maksudnya mau orang nature business bridal lah ataupun mau gelakan mau. Mana sebenarnya? Okay, ono what sebenarnya La Rizwa. Ataupun dia lah mau sebenarnya tengah mengendalikan bisnes lah. Oh, nature business mau lebih lah. Okay, bukan mengejar lah. Sebenarnya don unawaan ko bang adalah sebagai satu hobi ko. Hobi ko because of tercetusnya La Rizwa SAB because of itu adalah satu kisah. Mungkin apa saya akan share satu kisah aku bagi wujudnya benda itu dan terminat dalam bidang bisnes La Rizwa. La Rizwa sebenarnya adalah wedding planner yang memberi rancang seluruh perkahwinan, perancangan from A to Z, bukan hanya tentang bridal is only decoration part. Kalau tentang about the catering services, about the floor manager, technician, MC. So senang cerita everything, fashion, baju tu. So everything all in one. So from all in one sebab nowadays terawat makin sibuk temu. Makin ringo no, hidup ringo dengan kerja, hidup ringo dengan kejayaan tu. So hidup lebih masak untuk berfikir menguruskan apa kit mengurus papi kit, si kit, catering kit, bridal kit. So I tercetusnya satu video, satu idea all in one tahun 2020. When come for first ko mula-mula bertapak dengan kubu. Lo kubu ringo. Hidup lebih masak untuk berfikir setiap part. So tercetusnya wedding planners tu. Okay. Abang ada awak sebenarnya lebih pada bridal mak sudah. Betul. Okay. Bila aku bawa jahat all in one wedding planner. Okay. So maksud tu memang fokus mula dengan bridal, sub daripada wedding planner. Betul. Kemudian berkembang menjadi wedding planners. Dan dalam wedding planner pun untuk 2026 kami dah menjadi event space. Okay. So event space means that lo kena mata apa-apa event, seminar, kursus, talk. Mesti do wedding. Betul. Dengan space yang ada. Yang space yang sudah ada. Terdekat mungkin puasa betul kan? Dirahsiakan. Meja yang mau promote lah. Yes, we waiting with the step by step. Nantikanlah. Nantikan. Daripada Laris Waris Kanuan lah. Jangan rezeki belum. Basungke dengan Laris Waris. Yes, betul. Asal mau sepanjang membuka ballroom, atau grand hall terbaru. Mau dah wedding planner notorikah dengan This is very good question. I was count before. Kau dah pernah menak sebelum kau malai kubu kau ngadaro kau rasa kau hampir dalam kau starting umur 18 tahun sampai. Kau 18 tahun kau starting. Bermula nama Sharis Bridal House. To Sharis Bridal House going to La Rizwa sampai bang. So from the Sharis Bridal House sampai to La Rizwa masih dengan kubu tahun 2023 last sekolah di Dago. Hampir dalam 200 ke 300 lebih pasangan pengantin dah kami menak. 200 pasangan. Yes, 200 lebih pasangan. Itu di Daro. Yes, di Daro sahaja. Itu di Daro sahaja. Ya, di Daro sahaja. Sibu anggaran lah kemarin tahun 2023 sampai 2025 lah anggaran dalam I guess dalam bulan puluh tu 100 lebih pasangan lah I guess 100 yes 300 yes anggaran 300 yes. 300 pasangan 300 pasangan 300 wedding, 300 pasang baju, 300 catering, kali catering, betul. Yang aku bawa kan berapa? Max overall. Dan lebih kau ingat, saya first customer kau yang mencetus kau lebih dan kau still contact. Umur yang belas kan? Epic. This is very epic. Umur yang belas kan? Umur yang 11 tahun. This is my first customer lebih ubah kau minat gambar pelamin tu lebih ubah kau minat Jawa itu. Saya aku Idun Totian dan Totian Idun Totian lebut tu dengan area dengan Kubo gitu leh. Jawa Kubo tu. Idun be pelamin very simple tapi ubah tu sangat cantik mau be pelamin ubah tu. Bila kau duduk ni la ilah gaya. Mungkin pada ketika hidup tapi ono buat disampai kau adalah how kena hidup motivate kau keman zero lebih ubang
Yes, so ada kena nah on my grand opening hall. Itu luar kali ya. Aku akan menyebut sebagai as a VIP. Iya, As a VIP. So saya terang nantikan. Mereka aja. Mereka kena. Kau mereka buat ada side dun dan kau akan ingat dah sampai masa grand opening hall dun. Itu perlu nak as by VIP. So this customer mau bayangkan lah, kami nak backdrop sampai ya, backdrop lah. Sebab jemait ngelbuk customer. Sebab Jemait tahu no, bet lebak buka doang bulu saya, buka doang bulu. Pada tahap itu lah. Sampai tahap itu no. Tapi lo customer no, anmak Supportive. very supportive. Kau faham, very supportive. Labi ubak kau minat gambar pelamin tu, labi ubak kau minat do bejawai dan kau mau jebah itu. Labi ubak No, Fred ngopi semua biar lah. Idun akan kau cetus dan keluarkan masa kau turns of climax grand opening hall. Yes. Jelas anak. Tahu. Setakat epak dah sakau. Tidak mau mengikuti dah. Dia aku saya mau dah mau perasaan. Ada besalah kau lah pan lah. Ada besalah kau. Ada mula yang podcast pasal yang ubak guys jauh komentar saya kan. Ada mula tu dia tidak dia betapa laris-waris menghargai. Yes. Bukan customer pertama saja, semua customernya. Betul. Telur ratus lawas. Dan berkemungkinan telur ratus satu. Yes. Adalah dia baik. Doakan. Kita mana? Kena hire luar lah. Event manager lah. Boleh. Dia masalah. Meeting lari sore ya, luar. Outsource. Mereka brand itu mah. Okay. Aku bagi kamu ni dulu baik. Sab. Meja 200 sab. Aku nak jadi penting. Yang kita ni. Tahan. Ingat. Ya betul. Melah 6 tahun dah mau. Melah 6 tahun saya. Dia kau starting umur kau 18 tahun. So umur kau umur 30 tahun. So that is my journey become Larizwari sebagai salah satu punca bertahan rumah because of supportive every part of people lah. Start minat orang bridal masa dia benda-benda pindah sebenarnya. Memang yang benda ataupun dah sebelum tu lagi? Umur 18. Bila dia umur 18, biar masa dia sampai ko sambung belajar dengan Terengganu. Okey. So kalau sambung dengan Terengganu sampai buat keman ngadai ko plot dengan besut itu perlu 2 kali bilun tamu. 2 kali bilun. Keman Kelantan, KL mak Kubu. Okey. So, duit orang poket kami sediakan make keban menampung. Ya. Bak keyakinan ni keban. Allowance masa dah hanya 400 lebih mak satu bulan. So, from itulah kau kena idea kau dapat dengan japah kau be cousin. Pun kau perlu say thank you because of from idun enggak kau kena dari lebang So, these people apa kata dalam nak pelanggan. Udahlah kau memang bidang idun, maybe pernah pun tahu tubuh idun, tapi kau buat ono, baik kau melibatkan tentang mehal, mungkin dia akan membantu kau support kau financial system. So last of all kau cuba. Dan akhirnya kau minat bidang tahun dah gaya. Dah gaya boleh ya kelamin decoration and everything else. Kemudian itulah kau starting dulu. Maksud bukanlah minat cuma buat pinjam idea tu berdagang. Yes, betul. Kau ada buat pinjam duit. Itu dah buat pinjam duit. Itu buat point dah. Iya, point. Bukan rumah lagi. Sampai sebelum kau bakal hidup sampai jajah lo butang baju sampai. Masa itu butang baju sampai merebet. Dah. Itu kerja kau. Kau buat una waktu kau nak. Abang pergi maktab. Ubah kau sekolah menengah. Sekolah menengah kau merebet. Tingkatan flow dengan belisin. Tidak skip. Kau merebet to Indonesia. Kau merebet to Indonesia. Kau pernah kerja sawit, membajar sawit. Pernah menanam pokok sawit, matul benyoh, betul. Jajah lo benyoh udah. Pasal ikan segala seafood wang kalah dah. Udah pernah kau berjajah. Lo ikan luai, lo payak, lo ikan orang batla So minat dalam bisnes sejanuan lah. Bisnes di dalam. Dah solat menengah dah lah. Yo, Indonesia basic. Ayam belas. Lo keman buat segala buat dah jajah. Bila kau minat buat durian. Jadi bila kau minat durian, kau jajah buat kau minat. Jadi kau kena explain dengan tenawan
Ku banyak borian sila. Bila ku minat bila kau minat, ku explain tu me ke mana wang atai betul. Fake. Riz. Nuan tu melawak aku. Okey. Mo adalah persis Alif Syukri Junior. Saya berbeza kan? Memang nuan tu melawak aku. Ulu itu adalah yang halal Alif Syukri Junior. Okey. Nuan fikir aku enggak? Datang kan nuan persis, tapi bukan persis dari sudut. Figura main dari sudut. Ono ada explain. Nuan tu bisa. Andai kata mau ala Alif Syukri. Alif Syukri. Liluk ke mombeng aku. Satu peribahasa. Di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. So, telah asal ke Mantana. So, telah mulik ke Mantana. So, benda yang paling inah kau always kubak nak liluk saya tenawan dengan lo bersama. An agam wak pakat lo kamu nak liluk lagi Nonjong ke peribahasa. Padai bila dia makin berisi, makin menunduk. Maksud dia bila makin keluar knowledge, makin keluar experience. So one part waktu kita share with the others level berbeza. Sebab kadang-kadang bila kita ngacek group, nuan jemana what this level cara kita explanation, mana jemana level tu kita explanation supaya itu rasa fix, supaya dia rasa dekat orang lain dengan sang situ. Jadi maksud tapi mau bahas form di mah mega nyambung bisnes lah. Sebab masa tu sampai ialah konon dorang identity. Satu identity, my dad push my to business, kepada business. Dan Ina ko push kepada kondisi seorang guru, education. So untuk mencapai dua hasrat my parents, so I go through with both of this. Dan tapi dalam masa yang sama, walaupun kau dalam bidang business community, kau memang melupai sebagai seorang guru kerja hakiki. So what I doing pada tahun 2016, kau membuktikan kepada netizen bahawa apa itu akan menjadi cikgu masa akan full because of business dan semua. So what I do ialah kau mencetuskan satu fenomena ngah Berwick Island, Pulau Berwick membawa pelajar ke peringkat kebangsaan dan jadi johan inovasi keseluruhan. What's the meaning of? Means that kalau perform bahagian business, this business. Kalau perform untuk bahagian as a kerja hakiki pun telah akan perform. Dan itu adalah konsisten sampai sebelum COVID dan selepas COVID kau sempat hidup masa sampai. Hakiki adalah hakiki. Yes, bisnes itu hanya sekadar hobi saja. Sebenarnya hobi saja, betul. Cuma hobi tu lain macam. Biasa ada hobi penawan, ni berduit. Betul. Macam-macam lah. Betul. Tapi pinjam duit. Betul. Tapi itulah. Kalau itu selawas. Tapi sebenarnya tu benda yang bak diterapkan dengan lo Gen Z, Gen yang bawah lah maksudnya kebagai minat dia kena jadi duit. This is very nice. Nuan satu talk kau pernah ngah Niah Miri ada tegas. So itu 71 ayat. But from this ayat nak talk. Nama adalah hobi menjadi kerjaya. So sebenarnya kau jelas pengetahuan awak mewang bidang government servant because of itu very full time. Utilize. Yes, 24 hours. Yes, 24/7 untuk nak all out. The more you work, the more you get back. But you have the knowledge first. That is very important. Knowledge menak lo tahu kemah lo about growth, kemah lo about solve problems. That is very important. Untuk dunia terawan ini, termasuk tina tahun berjaya, nak kalau bilang ono nuan. Kalau perlu dunia ono masalah pernah hadapi. Sebab bila lo tahu masalah dia hadapi, one day nak lo akan bertemu masalah dia yang sama. Lo tahu kau mau menyelesai masalah. Be ono formula dan nuan bi apinan dia. Sudah. Betul ada. Dia maksudnya benda yang diterap lah. Di samping itu bercerita tentang journey. Tapi benda tu saya pemuda kena menuyang walaupun buat hobi tapi benda tu adalah kerja. Benda dia sebab kau ni pertama kau dah terjawab lah. Beno dah ada bisnes, beno bak.
menyambung business studies kan, tapi biar keberkatan kedua-dua dan gigit dijulik. Tapi dalam masa yang sama menyampingkan. So for nowadays, how you manage your time sebenarnya? How I manage the time is very difficult to say. To become a Larizwa, satu mungkin kau dah biasa kerja lelah kali. Kerja lelah. So benda awak kau kerja more than 8 hours tu dah benda biasa. Kau mulai kerja 30 minutes rehat, rest, tukar baju, mandi, everything else, apa yang patut, dan terus sambung kerja on my part of business. So untuk spesifik pembagian masa itu adalah depend pada terlebih. Mungkin on my part kau dah beberapa para pembantu kena menolong mengurangkan masa aku. So maksud tu ni adalah leverage. Yes, betul. Kita perlu bahagikan kepada otak kita ni pun buat fikir ajak orang ambil ngapa jangan ambil ngapa so duration masa mau menyelesaikan problem tu dah makin kurang. Situ. Mungkin mula-mula sampai memang susah lah. Kau pernah bekerja dan tu hanya setengah jam. Setengah jam. 4 hari berturut-turut sebab nak satu program yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. 6 kali ke Manjelau selama 4 lar malam, 500 turun ke mana. Dan berbekalkan 11 orang tenaga sahaja pada ketika itu. UTS. Dan pada ketika itu Terawan Kemansong pukul 6. Seterusnya Terawan Kemansong pukul 10. Seterusnya Terawan Kemansong pukul 12. Pukul 4, pukul 6, pukul 4, pukul layan, pukul 10. 6 kali. Program yang dihayar 6 kali makan sehari. Maksudnya Lariswaris sebagai penonah? Yes. Lariswaris is one of yang caterer yang diberi kepercayaan dan pada ketika itu. Dan benda itu kau make keban sangka bahawa kau dah nak kerja gila. Beno, lo staff buat okey dah. Mau nang sadi berani, mau nang sadi gila pun jadi yang venture. Okay, so have a risk, no risiko, tapi kita learn dan learn how to handle these very very important people. Okay. Balik ke Keluar Sulawesi ni. Okay. Jadi nampak je. Keluar Sulawesi ni kisah. Okay, Keluar Sulawesi ni. Keluar Sulawesi ni hiduplah multi tu kisah. Okay, betul. Hiduplah multi yang pasangan ni. Buat nikahan mau. Betul. Sampai dia udah hayang. Betul. Okey, sedap. Mana pandangan mau mengenai cinta? Yeah. Sebelum dia jawab soalan tu, tamu kalau apa ni lah Ali Syukri Junior ni. Itu mungkin tidak bersamaan dari segi perjalanan bisnes, struggle, bisnes muda. Jauh beza dah. Ali Syukri dikawal. Ali Syukri dikawal. Dia macam ni. Okey, jom. Kenapa kau sangat kena cinta? Kau suka this point. Walaupun benda susah untuk kau menjawab. Okey. Kemarin 300 lebih pasangan pengantin. I was experience 300 lebih orang experience. Betul tak? Okey. So, tidak experience nak pernah kau duduk dan nikah pun still message dengan kau. Bukan sebagai wedding planner sahaja sebenarnya Rizwa bila kami pada satu sudut dan sampai satu tahap seolah-olah sebagai consultant of wedding people. Consultant untuk keluarga. Seolah-olah memperkerja jahit kami dah. Benar, sahabat kau mau. Itu luar keturunan. Maksudku ni jauh. Tu ada akak dah kakak dia nak wedding kakak tu. Masih ada adik dah, riskat. Adik riskat. Situ. Itu bukan keturunan. Betul. Keturunan lah. Bapak dalam keturunan lah. Betul. Dia mau kelidak dah. So, berbalik kepada story ni jauh. So, kemarin telah tu lebih on experience ni jauh. Kau mati orang nama dah tidak wadang kau. Terlampau tidak wadang kau sebagai konsultan orang semua. Kena kau share kah experience? Cuba kena okay, tapi kau memang kau nak padan kan? Kau share experience. So experience yang paling epic kau pernah kau lalu. Okay. Lalu ni je tuah ni bertemu
So bertemu dengan pasanganmu, okey, pasanganmu. That deal semua dah deposit everything else. Seminggu pas nikah, tukar. Minggu nikah, sebelum nikah, tukar pasangan. Maksud dah? Apa live tukar, apa mau stay? Tukar dengan Toki. Dalam masa tempoh seminggu. Nak kad dah print dengan. Untuk kami pasti kad dengan print. Cuma aku tahu bahawa deal orang yang berbeza. Apa pasangan dia jam 2 dia jawab. Aku tahu apa ni tukar. CA bertukar. Ya, CA bertukar. Pernah. Pertama. Kedua, solah menikah. Baju apa mau dia sidem. Baju pengantin dia sidem. Baju keman melok lah. Keman other people. Sidem. Okay. Yang ketiga, udah be deposit. Tapi orang biasa biasa. Dia be deposit dan menyadi. Okay. Yang keempat, udah nikah. Still contact dengan telur, meluah dengan telur. Maksud dia ni very selesa. Maksud meluah ke apa? Rumah tangga? Rumah tangga. Sampai pihak kerja Jais ni kami enggak. Kau nak ambil pasal-pasal masuk ke yes, masalah keluarga. Masalah keluarga. So, nanti dia lah. Dia bukan kerja-kerja Indonesia Yes. Dia sebenarnya kerja kami betul. Cuma orang erat dah. Yes, betapa eratnya. Tapi banyak sebenarnya dah benda kena jadi future plan untuk telur sama. Yes. Contoh saya telur dan kawan-kawan yang kau sudah berdaftar, kena masuk benda-benda betul. Benda future lah future. Contoh geng-geng. Contoh kau orang main habis lesen kau sudah lah. Ayat perlu cara. Contoh benda tu kena jadi plan ataupun program yang berkaitan. Betul. Benda tu kalau kena plan sebab benda tu in nature yang sama. Betul. Back kepada cerita cinta. Ini soalan membunuh kan. So this very subjective. Saya bermelu kan, saya bermelu. Tapi nuan kata nawan look at law yang very compact masa, very compact masa, sangat busy. Dan kau menjadi orang yang commit sesuatu perkara itu mundur menjadi hak milik lo. So means that I focus on my career dalam 2 tahun bina dan memang nuan niat untuk menghabiskan zaman bujang, cuma mungkin masih menunggu masa dan ketika yang the right time untuk kena-kena. Kau teringat cerita di bawah tenggelamnya kapal Vanderbilt kan Zainuddin tu dan dia bangkit kamu sebab dia reject. Adakah mohon ada kisah yang sama? Saya sekan. Kalau pribadi jangan cakap. Rasanya tidak. Saya bangkit because of keadaan yang memaksa. Keadaan yang bukan cinta. Bukan situation. Cinta itu cerita lain. This is the other part. Okey, sajalah. Kaitan dengan. So mungkin tu relax. Yes. Promote bridal guys. Bridal ngomong promote ni. Okey. Untuk Wak Dudang podcast mengucapkan terima kasih kepada Wak Dudang, Setia Dudang podcast So untuk dah tahu, sedia dah tahu ataupun mengat tahu. So terbaru pada tahun 2026 kami munculkan Laris Waris Grand Hall yang merupakan wedding hall pertama dengan Sibu yang mempunyai kelengkapan yang lengkap, keseluruhan yang kami ubah dan all in one. So semua kena jadi wang tu. Contoh tu dalam hall kami manager dengan kubu manager kena memuatkan dalam 600 lawas dalam masa yang sama dan kami menyediakan accommodation yang baik. Contohnya ada bilik VIP untuk didun rehat ataupun bersolek ataupun bertukar pakaian dan surau kena muat sampai 20 jemaah dalam masa sekaligus. Dan yang paling best sekali adalah kami ada kitchen on the hall. Maksudnya kami ada makanan yang fresh, makanan yang panas. So kami akan serve dalam 1 jam sebelum untuk tahun keman. So jadi makan beradab kan. So 1 jam sebelum makan beradab, so all the waiter akan keluarkan semua makanan. So we want the fresh food. Okay, yang keempat yang paling penting Grand Hall kami itu one lift.
So mesra pengguna, terutama orang-orang yang berumur, orang yang berkerusi roda, mudah. Yang kelima, kami gila parking yang sangat luas dan mudah. So memang masalah parking. Okay, dan yang ketujuh, walaupun kami 600 luas Bang Idun, tapi space tu memang still besar. Okay, memang still besar. Okay, bukan dun mak, kami dah menyediakan package untuk busana pengantin. So saya makan full package kami dah tujuh busana pengantin, dah tujuh pelamin, pintu gerbang, meja makan beradab, meja VIP, walkway, red carpet, aksesori lelaki dengan perempuan, MC pun kami dah tujuh, floor manager kami dah tujuh, technician pun kami dah tujuh, main stage owner, mau labik rehearsal, goyang kaki dan nikah. Simple. So we keluarkan biasa kau pergi nak prosedur 2 hari esok, kau pergi prosedur untuk tukulah rizwa. Prosedur very simple. Keluarkan kali perjumpaan. Okay, perjumpaan yang pertama untuk telur detailing package orang mak neluk telur. So telur dah tahu dah detailing package. Perjumpaan yang kedua adalah kepada detailing the package by item. Contoh mungkin perjumpaan yang kedua adalah pemilihan baju busana pengantin ataupun pemilihan sebagai pelamin mak neluk telur. Ini perjumpaan yang kedua. Dan perjumpaan yang ketiga adalah flow majlis. Maksudnya kami akan linkkan dengan MC dan customer supaya majlis itu akan berjalan dengan lancar. So from these 3 times dah cukup. Dan nak kata Bapak Aris, kau mengah Daro, mengah Sarawak, kami kerja dengan KL, udah kami menagak. Kalau kerja dengan KL, dengan jauh kami melalui Google Meet. Mempunyai teknologi. So using the technology wisely, dengan baik. So kami menggunakan teknologi, kami cerita melalui Google Meet seolah-olah dalam keadaan bilik meeting. Kami menang. So Idul Adha tinggal buat rehearsal dan terus jalankan majlis. Memang masalah tu. Yes. Baik. Media sosial untuk nak rujuk. Okey, untuk media sosial nak liluk untuk follow page La Rizwa Riz Ballroom. Okey, masih kami menggunakan nama yang lama, La Rizwa Riz Ballroom. So follow that page. So apa perkembangan dengan that page? Facebook. Nama Facebook La Rizwa Riz Ballroom dan La Rizwa Riz Ballroom pun dengan TikTok dah. So nak liluk follow. So innan tu kami akan dapatkan informasi secara cepat. Okay, so because of untuk opening slot tahun 2026, kami akan bermula pada 1 Januari 2026. So saya sell book, so first come first serve. Yes, first come first serve. So 1 Januari kami akan keluarkan satu video commercial bertahu tentang La Rizwa Riz background, everything else from mungkinlah hanya tahu dari segi grand hall sahaja, tapi sebenarnya kami dah nuan warehouse kilang La Rizwa Riz dan warehouse adalah menempatkan center of La Rizwa Riz di Sibu. Untuk sewaan office kami ngaji dulu, untuk sewaan boutiques pun kami ngaji dulu. Yes, so this is belum tahu aku bagi benda itu 1 Januari nantikan video yang akan dikeluarkan melalui commercial video. So nantikan benda itu dan baru kami akan buka open slot. Sebab kami bila open slot terus, biar kami duduk tenawan tahu ono nuan lah ono wale dun what di provide lah okay, kurang bersayap lah, kurang trust lah. So from this video kami akan ikut flow. Ono kami nuan, ono kami akan provide dan kami nuan our own buildings, kami nuan kami be boutiques, kami nuan kami be ono betul dan part of the storage, kami be decoration everything else lah. Sedikit ucapan sedikit kata-kata dengan tim Maurice. Mohon tim ke bagaimana? Okay, pertama sekali untuk tim La Rizwa Riz, yes, untuk tim La Rizwa Riz, I'm very thankful. Pertama, terima kasih Ida sebab tim La Rizwa Riz on 2023 we are starting build from only me and then we connect with these 2 peoples yang memang gila masuk kerja bila nak idea yang gila they on. Okay. So, thank you for the team, Nora, Wiwin, Abang Rins, Iman, okay, and then Ayet, Faiz, Air Rules, and then geng dia Iman, the Iman teams, diorang department dia baik. Untuk my teams, Department of Kitchen, Kak Ija, Kak Ayati, Fazli dan juga Nora as a leader. Thank you so much because of always berada di belakang La Rizwa Riz, always support dalam apa-apa pun cara. Demam, sakit, everything always support. Kami pernah influenza 1 minggu kami breakdown.
Jonti. Kau yang bah orang. Yes. Kau yang bah semua biar. Tapi what paling best not all the team can support. Untuk Department of Human Resource, Wiwi as a leader, thank you so much sebab menguruskan all the team dengan baik. Errol, Faiz, Ayed, apa nama, yang lain-lain lah, termasuk yang lain-lain untuk part-timers, thank you so much. So untuk bahagian decoration of departments, Abang Rins, Ketua E, thank you so much because of you have great ideas and then you accept the others' ideas. Contohnya, Telur memang lahir pada tahun 1990 ataupun 1880. So we have this idea of decoration. Tapi what paling best Abang Rins ialah Idun kena collaborate with idea terkini. Idea terkini. Betul. Ikut yang idea trend terkini. Dan last of all, Department of my storage, Iman yang menjagakan all perkekasan Laris Waris, all the item of Laris Waris. Thank you so much. Mun mibir melo, mun tak orang sedar. Setelah Laris Waris pada di tahap yang ini. So lastly, I want to thankful the figura of Laris Waris of my family, my dad and my mom, Encik Wahad dan Encik Puan Ati, yang always giving support, moral support. That is very important for me. Moral support, giving the ideas, tujuh lebih cara menyelesaikan masalah kan. So this of figura yang always support sampai abang dan menilu gak kepada kawan-kawan ko, kawan-kawan ko yang Keman Sabe memang gila. Memang gila Wan Dia and then Abang Azizan, okay, dan Cikgu Usuf pun I want to say thank you, Helmi, Pok D, okay, and then the other thing lah. Saya minta maaf pun komentar sebut nama, tapi waktu terlintas. So, aku ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau from first batch, Lonoy, Mudin, Nana. So this is first batch. Husna, Siti, Amira Sulaiman, Tim Nolex bersama Nolex teams, saya nama Safwan Junaidi, Amirul Sabik, and Hasik Ubang thank you so much yang always giving support. Keman Sabik lah, insyaAllah masa ke opening menurut masa buat bersama dengan Laris Waris Keman first batch until now ingin kau jemput semua leader. Lah kau buat jenis lebaran 30 bulan Ini makan sebagai ayah Abang nak kau ini awas-awas Kau ini lah belit kau buat lah magi. Yolah. Okey, kepada tim Laris Waris yang di Sibul yang kiretor kami mewakili kita orang lah. Okey, untuk menanyakan soalan dengan bos orang tu. Okey. Terima kasih Hajat kah? Ya. Okey, kami tidak apa-apa. Teruskan. Kali-kali ada bonus kamu. Iya. Kami tidak apa-apa. Okey, mewakili kita orang je. Okey, untuk the teams sebenarnya memang Laris Waris memang dah hajat. We have our own plan. Charter part. Macam before this, memang kita bila sales kita meningkat memang kita akan bagi bonus all the staff. Bonus itu biasa. And then the second ialah we are making a trip. Yes, we was making twicely, dah 2 kali. Cuma kita disimpan benda ya sebab because of ada punca dan sebabnya kenapa kita simpan. Yes, we have our own strategy. And then untuk 2036 we are on fire. So what we was do orang-orang akan dididik lawan. So to become as a leader pada tahun 2026 ada satu cabaran yang baru satu cabaran yang baru. Okay, untuk the teams, insyaAllah 2036 kita pun plan ada. Kita pun plan dan plan F pun dah, tim dah tahu dah. Tim dah tahu. So meluk buat ajel. So it will become of not a surprise. Company. Yes, this are companies internal. So thank you so much pada Bia yang memberi soalan. Thank you so much because we have a plan. So I nak pastikan this video perlu keluar pada 2 Januari 2026. Sebelum 2 Januari. Yes. Why ada 2 Januari because of 1 Januari our commercial video keluar. So we make it viral at first at kawasan Sibu. So rentetan from there
I giving 70% confidence of this video on 2 January it will be okay. Yeah, it will be Klip tu keluar lah, klip sikit-sikit keluar lah. Yes. So klip ringkas tu keluar lah. Yeah. So okay, thank you very much lah, Riz. Okay, thank you so much. Kata ada plan ke mana awal tahun dah rasa aku program Riz sebab nak podcast. Yeah. Yalah, malam-malam lah podcast tentang musik, podcast cikai-cikai mak lah. I like this word, cikai-cikai. I like this word cikai-cikai. Sampai kau pun nak cikai-cikai. Sampai pun nak cikai-cikai. Very simple. Tapi itu bukan dia cikai-cikai sebenarnya. That is the step of process untuk become yang bukan cikai-cikai. Sebab yalah, pertama tidak harus kurang lebih ambil lah bersama. Maksudnya government servant lah kan. Setelah government servant tapi nuan vision dalam bisnes. Maksudnya cuma ada beza dia. Yes. Tidak ada start stepping back ke banyak nak kelakar bisnes lah. Kau nak benda digital tapi mengambil profit lah. Kau hanya apakan branding memanglah mengambil apa-apa plan bisnes. Biar dah nuan lah. Tapi maksudnya dia mana dalam keadaan dalam komitmen. Betul. Kahwin, anak. Riz ada unfair advantage. Yes. Yang tidak ada pada kita. Unfair lah sebab benda tu still advantage. Betul. Sebab masih ada masa yang banyak. Jadi maksudnya still kami lagi masih nuan mimpi lah untuk arah. Last soalan. Second last soalan kau lah. Contoh. Seandainya mau perlu memilih antara guru dan bisnes. Seandainya. Mungkin mau kasih terus sampai habis. This is the killer question. Killer. This is the killer question. Kau boleh komentar ulang. This is my killer question. So my answer is famous. From figura of La Rizwa, La is a guru for me, dan Wa is dead, is a businessman. So saya berada di tengah-tengah. So I don't know, kau tahu, mau kau buat lah, mula kau milik as a business. Akan tetapi Tuhan dah tentukan untuk kau bagian this part. So kau hanya kembali merancang. Dan Tuhan yang menentukan. So as a percentage untuk menjawab mobile question sebagai seorang guru atau personal minat and everything else, sebenarnya kau have two identity yang minat of both side. Kau minat kau sebagai seorang guru, which is I want kalau dudang anak-anak bangsa kau, terutama bagi pengalaman kah what bukan disadvantage, what leader maybe satu peluang yang baik. Jadi this is the part and the right thing kau belum nak ada kau expose ke luar. So itu minat kau buat cukup kill habis yang baik. Okay, when spark to work of my business, that is my hobby. So this is hobby. Kalau dudang tawan dalam keadaan hidup proper event, proper majlis, semua dah berjalan dengan lancar. So my answer is 50-50. Sejak. Untuk pengetahuan yang mengat tahu, Brother Haris adalah pemegang sarjana pendidikan. Ada ijazah sarjana mudah-mudahan dan ada sarjana. Maksudnya bukan cika-cika. Maksudnya he chase the excellence. Yes, dalam masa thank you for remind me. Mak kau tahu aku dah master ni je. Lino. Pas sekolah dah. Yes. Kau struggle dalam bidang bisnes. Kau struggle dalam bisnes. Nama saya sama ialah komen terlepas bahagian pendidikan. So pendidikan adalah sepanjang hayat. So mun no ideas untuk sama belajar is the non timing, non tune timing, so you can go. So kau open tune timing untuk ambil master because of kuasa kau minat education. Adalah kita nak mau ni kan minat education. Dalam kau mengembangkan kau education, kau mengembangkan kau part of business. So this figura La Rizwa kau akan berada di tengah-tengah. Yes. Baik, walaupun kami lebih berusia daripada Haris, kami mencontohi dan mengambil semangat daripada Haris. InsyaAllah. Last kan? Okay. 2 bulan kau haju. Set up untuk hall. Okay. Set up untuk basic. Basic. Itu tidak staff tu. Tidak Gen Z tidak. Gen Z. Okay. Boleh buat nama Haris. Kebanyakan daun maksudnya. Lepas lah. Sambang tujuh. Betul. Sambang tujuh. Okay. Kenan pointer-pointer yang sedang cemerlang penerbangan, tetapi still berusaha untuk ke arah makan gaji. Okay.
Dan itu second choice adalah to business ataupun perkahwinan. Okey. Kebanyakan ataupun content creator. Okey. Content creator. So, kau pada mengenai benar. Untuk macam mana aku masuk? Berat soalan last tu. Okey. Ono pandangan kau tak? Aku suka soalan dia. Yes. Kau gini ono pandangan kau. Adakah aku lu dia mungkin atas dasar minat, okey, ataupun atas dasar keterdesakan hidup. Okey, baru dia ceburi bisnes. Okey. Tapi dengan keadaan knowledge yang dah limit knowledge. Dudang TikTok, dudang YouTube, okey, kau menang. Seolah-olah adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir ke bisnes. Okey. Bisnes, kau kadang-kadang mau punya. Okey, sebenarnya question dan tahu tujuan aku masa ngalimbang. Masa kau tujuan sama ngalimbang. So, sebenarnya manusia idon nuan kecemerlangan dalam bidang tertentu. Okey, nuan terawan dia cemerlang dalam bahagian akademik. Nuan terawan dia cemerlang bahagian kemahiran. So on this part, what we do be question of bahagian kemahiran. Kenapa bina bahagian kemahiran? Kemahiran tidak. Kemahiran bercakap, kemahiran berkomunikasi, kemahiran menyebabkan kemahiran nak bisnes. From this kemahiran, from this skill, so akan nak bidang bisnes. So untuk olah hubung maybe dah too bias tu pada terang buat bahagian akademik ni, dia buat kerja government 7, makan gaji, it's okay. Mungkin dia akan lebih cemerlang, mungkin dia akan jadi pengarah and everything else. Mungkin, so mungkin dia nak lebih time based lebih. So you do put aside. So nuan kalau Gen Z bang buat mapan majak SPM, okay, and then dia orang TikTok je ni nak bisnes terus go. Maksudnya langgar tiang ataupun langgar dinding lebih knowledge everything else. So itu nama dia try and error. Kena agak memang masalah pun. Cuma orang beza terawat try and error dan terawat knowledge orang bidang bisnes ialah duration yang di shortcutkan. Contoh tu, alah tuan try and error. Alah kalau buat tunggu Gunung Kinabalu contoh Gunung Kinabalu. Betul buat tiket kamar, tu Gunung Kinabalu kamar buat tiket kamar. Amun telah maybe terawat tujuh direction. Saya nama tujuh direction bertahan dah. Tiba telah dah. Guide lah. Tua guide lah untuk kamar kata lah. Maling gunung Contoh tu maybe tu maling gunung tetap telah kena kamar. Tapi mungkin telah mengambil masa, mungkin uang telah lapat lau. Mungkin seminggu, mungkin. Tapi bila telah maling gunung ataupun tour guide dalam masa 8 jam kau telah kena lebih. Mana beza tu? Beza tu adalah orang jauh try and error. Yang kedua adalah non guide. Guide adalah knowledge. So untuk membezakan terlalu awas ataupun terlalu cepat ataupun terlalu lambat, so this thing of perbezaan terlalu perlu faham. Nuan tenawan tu yang terus buat menang. Okey, betul. Mungkin buat cuba, betul. Give them time untuk dia mencuba dan biar dia rasa jemit. Maksudnya ada pedas jemit. Biar dia rasa. Bila dia rasa pedas, mau dia kena mau dia sedar. Oh, kau perlu nuan tenawan guide kau. Kau perlu nuan tenawan kau nama ada buat kena membimbing kau. Situ. Maksudnya kena mudah dah rasa stuck nak stay lah. Nak mengalah. Dan nak stay rumah dan nak static. Cari orang nak selesai. Yes, even drama cipta apa pun sampai jenuh 1000 kali dia nak apa dan akhirnya tercipta dan sehingga kesan this poloan tu. So maksudnya telah gagal 6 kali pekat, yang kali ke-7. Gagal udik mungkin telah ke kali ke-10 mungkin telah kena nuan rasa kecemerlangan ataupun berjaya udik lo. Kau dah tidak menghadapi starting from zero everything. Kau dah tidak kena khianat, kau dah kena hidup tipu, kau dah everything kau dah rasa. So from this lah mendewasakan kau. Kau bagi telah duduk body language dan ini kau tahu ono sebenarnya disampaikan, ono di mean it tu. Okay? Alah, this is my staff ubak lah my staff. Kalau maybe marah pun telah dengan staff. Kalau maybe marah masuk kerja too high sampai labi and everything else. Tapi melalui pandangan telah pun dia dah tahu bahawa sesuatu perkara itu nak salah. Ono what's the meaning? Meanings is your aura. Aura you is your aura. Sudah lah. Okay. Right. Kau harap menjawab soalan dia untuk membezakan.
Nak masa tu nak ada podcast mungkin tengah warehouse lah kan. Okay, warehouse or hall. I think hall is more better. Because a warehouse is for our centralized team. Oh, okay, ya. Our centralized team. Yang lain sebelah aku pun atau nak podcast. Boleh, memang masalah. Sampai itulah. Boleh. So mungkin cukup setakat ni untuk podcast Cerita Musi kali Alhamdulillah. So dah jenuh kata hau. Jenuh. Sekat jam lah. 3 jam. Alhamdulillah. Yes. Jadi walaupun mun terlalu stay hari tak mendapat kelakar reti dah. Ya, betul. Mungkin hari non community. Betul. Terima kasih kepada semua yang menonton, sama ada yang klik TikTok ataupun di YouTube di Seng Bikon. Okey, kita jumpa lagi di Cerita Musi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.